Tuan Yang Berhormat Dr. Chin Rosli bin Cik Mat. soalan tambahan Tuan Ketua. Assalamualaikum Soal saya di luar nanti orang saya jawab di luar. wabarakatuh. Datuk Yang Bertua, sebelum saya menyatakan soalan, izinkan saya mengalukan kehadiran rombongan dari Parlimen Paribuntar. Soalan saya nombor 2. Terima kasih. Ya, sila Yang Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia. Tuan Yang Ketua, untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi Ulu Langat, bilangan bas Nadi Putra setakat 30 September 2010 adalah sebanyak 135 buah. Jumlah ini akan meningkat kepada 150 buah pada akhir tahun 2010 apabila semua bas tambahan yang telah ditempah dalam tahun ini diterima sepenuhnya oleh Perbadanan Putrajaya. Manakala perbelanjaan tahunan bagi mengendalikan bas Nadi Putra bergantung kepada jumlah bas yang digunakan dan purata perjalanan setiap bas sepanjang tahun. Ia juga bergantung kepada kos boleh ubah operasi bas Nadi Putra yang merangkumi kos bahan bakar, penjenggaraan dan tayar yang merupakan komponen terbesar, iaitu 60%, manakala baki 40% adalah kos pemandu. Pada tahun 2009, Perbadanan Putrajaya telah mengendalikan sebanyak 70 buah bas dengan kos operasi berjumlah 9.28 juta. Dari Januari hingga Ogos 2010, kos operasi adalah sebanyak 8.53 juta. Jangkaan kos operasi keseluruhan bagi 2010 adalah 13.32 juta. Keberkesanan sistem bas Nadi Putra dapat diukur berdasarkan sambutan penumpang yang telah meningkat dari 1.5 juta pada 2007 kepada 2.55 juta pada 2008. Pada tahun 2009 ia telah meningkat kepada 3.21 juta. Sehingga Ogos 2010, jumlah penumpang telah mencapai 2.55 juta orang dan dijangka meningkat 4 juta hingga hujung tahun. Pengguna perkhidmatan bas Nadi Putra dan kemudahan park and ride akan dapat mengurangkan kesesakan jalan raya di pusat pentadbiran Kerajaan Persekutuan di Putrajaya. Terima kasih. Ya, Yang Berhormat Ulu Langat. Terima kasih. Yang Berhormat Menteri, terima kasih Datuk Yang Bertua. Saya kira perkhidmatan bas Nadi Putra ini boleh dijadi contoh sebagai sistem pengangkutan awam yang baik dan menuju ke green environment. Akan semuanya menggunakan gas. Jadi patut menjadi contoh kepada PBT-PBT lain. Saya ucap tahniah kepada Menteri dan juga Perbadanan Putrajaya. Soalan tambahan saya, pertama, oleh kerana saya setiap minggu ke Putrajaya, ke Hospital Putrajaya, jadi saya dapati banyak bas-bas kosong. Jadi adakah disebabkan oleh kekerapan, terlalu kerap dan sebagainya, dan berapakah pulangan tahunan secara kasar saja? Soalan yang kedua, dari jawapan tadi ada lebih kurang 100 akan meningkat pada 150 buah bas. Jadi mungkinkah perkhidmatan Nadi Putra ini boleh dikembangkan sampai ke Ulu Langat, sekurang-kurangnya ke Kajang melalui Sepang, Yang Berhormat Sepang ada sini, dan juga Bangi, bagi membolehkan rakyat atau masyarakat menggunakan perkhidmatan secara mudah di Putrajaya, Jabatan Kerjaan, JPA, LSDN dan sebagainya. Jadi itu yang soalan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat daripada Ulu Langat. Berkenaan dengan penggunaan bas Nadi Putra, memang
penggunaan dia masih di bawah jangkaan. Oleh kerana penduduk-penduduk dan juga pekerja-pekerja di Putrajaya sering masih lagi pertusan yang menggunakan kereta sendiri terlalu tinggi berbanding apa yang kita nak capai. Walaupun pihak Putrajaya telah berusaha dengan kementerian-kementerian yang berpejabat di Putrajaya supaya menggalakkan pegawai-pegawai atau penjawat-penjawat awam mengguna, khususnya pada mereka yang duduk di Putrajaya atau bermastautin di Putrajaya, supaya mengguna bas-bas Nadi Putra ini. Walaupun kita yakin bahawa dari segi bilangan yang telah saya utarakan tadi, bilangan dia meningkat. Hanya oleh kerana bilangan bas pun meningkat, penggunaan dia masih kurang daripada sasaran. Berkenaan dengan perkhidmatan di luar daripada Putrajaya, itu dah bukan di bidang kuasa Perbadanan Putrajaya untuk memberi perkhidmatan luar daripada Putrajaya. Jadi mungkin pihak Perbadanan boleh berbincang dengan bas-bas operator daripada kawasan sekeliling, supaya mereka dapat juga memberi perkhidmatan kepada Putrajaya, supaya mereka-mereka daripada luar pun dapat masuk ke Putrajaya. Berkenaan dengan pendapatan kasar, saya tak ada jumlah yang sebenarnya, walaupun memang pada masa ini tidak dapat menampung kos operasi Nadi Putra.